Special azab jaga. Okey. Memang tiba saya nak tinggal dekat kereta dia. Pun Pak Long letak sini Pak Long. Tak sini. Mana? Long tak. Tahu lah, tak sini. Tepi ni. Macam mana? Cakap mati dia. Tak apalah. Oh, macam tu tak eh? Tapi kalau pada macam ni Nanti abang ni nanti. Oh, ni boleh catur eh? tak tahu. Pak Long boleh. Boleh ke? Tak boleh kan? Tak dia tu. Tak dia tu. Tak apa. No problem. Oh, dah dapat semua. Tu dia. Muat dia semua. Berapa orang lagi eh? Berapa orang? 6. Ya Allah. Ya Allah. 2 malam kita balik. Okey, kita akan ke rumah homestay. Rumah penginapan sementara di sini. You tak ambil mak tak? Tengok Long. Oh, ya. Itu ya, tak sama eh? Dia macam dia tengok kalau Pak Long pakai DC mahal sikit direct saja. Yalah, dia sebab dia cepat kan. AC murah. Ha. Tapi kalau AC Pak Long charge, Pak Long boleh beli mall kan. So dia tak ada rushing sangat lah. Yalah. Yalah, kat mall banyak kan. Charge, tinggalkan, jalan-jalan, patah balik, dah. Dah utama. Kan? Kalau macam AC berapa sen dia per hour? AC murah. Isi murah kan. Okey. Tengok sini memang kalau kaki memang charger murah saja. Pak Long pasal dekat yang big ada Charger dia. charger dia, ada dua untuk kereta charger. Rasa DC kot. Macam ni pun dia macam standard lah, orang boleh tengok kalau nak charger dia ada monitor dekat sini. App tu update tengok. Dia charge. Okey. Keluar. Senyap lah Memang senyap habis eh. Sebab elektrik kan, dia tak ada Positif pun dia. ya. Satu lagi Pak Long, kalau contoh kereta ni, kalau macam kita tak ada kebanyakan, dia charge regen dia balik. Okey. Dia agak set. Kalau dia untung kalau EV ni mau pada jalan dekat Mandau yang mau untung lah. Jam dia tak tolak minyak. Dia tak tolak kan? Tak tolak. Jam macam mana pun eh. China pun dia memang tak tolak. Walaupun kita buka aircon semua. Kan? Tak tolak distance. Itulah. Macam negeri Cina cakap, orang Cina lah kan. Dia cakap satu kereta ni isi minyak petrol, sebenarnya guna petrol tu untuk cas elektrik boleh tampung 4 buah kereta. Kan enjin ni untuk supply elektrik, dia cakap boleh cas 4 buah kereta untuk satu kereta yang penuh, isi penuh minyak kan. Sebab tu diorang galakkan kat sana negeri Cina tak pakai Petrol lah. semua pakai EV kan. Sebab dia nak, walaupun negara Cina ada minyak, dia tak saja. Sebab dia cari yang lebih murah. Betul ni Pak Long boleh kita punya ni boleh sejuk kan. Okey, seat dia sejuk eh. Okey. Canggih. Cuba ya. Untuk starting nak pakai EV boleh try Iman. Sekarang dia keluarkan Imas 5 tu. Yang ni 7 kan? Kalau ni bawa 8. Bawa 20. Jadi berapa ni? Tapi ini saiz sama badan macam tu kan? GLC kan? Kan? Yang 50 tu macam EX5 ke? EX berapa? 550 kan? Gila kan? Macam ni tak payah tekan start pun, dia jalan terus. Jalan terus kan? Dia minyak jalan. Ha. Betul kunci kat KL lah. Okey. Apa pun tak dengar bunyi aircon ni. Pak Long je seat belakang sejuk tau.
Pak Long rasa badan muka Pak Long yang sejuk. Oh ada rasa kat belakang. Ada rasa kat belakang. Oh dia keluar pada ni. Aircon dia keluar pada seat dia. Bagus lah. Yalah. Kan ni same leather ke leather betul ke? Macam dia bukan leather tau. Dia punya apa tak. Kalau leather tak boleh bagi sejuk tau. Dia boleh panas. melegah kan. Tak bagi leather. Lagi ya. Kalau nak balik jalan jauh tu yang mana pernah ada perancangan nak jalan dah. Jalan dekat mana nak? Nak tinggal acah je. Kat kawasan sini kat mana dia? Kena tengok ni kalau dia Tengok map ya. Okey. Dia nak kena rancang. Kalau dulu tak ada metro boleh tak payah rancang benda ni kan. Sepanjang jalan ada metro farm kan. Ini tak semua tempat ni. macam kita orang kat rumah boleh ada pula dia macam tipin. Dekat rumah. Tapi kat rumah tu apa ni AC kan. Dia lambat sikit kan. Lambat pun okey lah. Macam contohnya kalau maklum daripada malam tu macam jam itu bagi siapa lah. Dah penuh Lepas tu dia tak adalah macam kata, dia kalau contoh malam dah penuh dia cut terus, dia elektrik tak ada dah. Dia auto cut. Nampak tu ambil gambar apa ni video dekat belakang dekat rumah Pangah. Apa ni sedap matahari nak terbenam. Cantik. Lumpus lagi. Apa ni? Malam-malam macam mana tu? Tengok. Gunung Jerai. Bercerai Bel tu. Sebab dia sejuk. Kalau dekat atas sejuk lah. Sejuk atas sejuk. Dia kena naik kereta ke ataupun Dua-dua boleh. Tapi kita orang pak tinggalkan kita orang, kita naik van lah. Naik van naik ke atas. atas lah. Dia charge turun. Naik turun. Ringgit tu. Seorang RM10. Jadi 10 orang, 11 orang semalam 110 orang. Kalau kita naik atas. Jadi Dulu siapa ni Pak Uda dengan Uda satu keluarga pernah tidur sana. Ada resort sana. Lawa resort sana. Lawa. Oh dia. Ni macam Tampani ni. jalan balik memang tak ingat. Memang ada bola yang belakang lah. Ni seatnya belah kiri tu. Oh, dia ikut sarung putih kan kiri kan. Dia belah kanan. Hon dekat tepi ni juga. Tak orang sini. Oh situ ya, ingatkan sarung putih juga. Hon kat tepi. Tak orang sini. Oh, Mercedes pun kat tepi kan. Kan? Tapi banyak sekarang kereta Cina pula follow benda yang sama. S50 pun dah start sini lah kan. Tak. Mana kalung? Oh, terang. Panas terik, scorching hot. Orang putih kata, scorching hot. Panas terik. Break Selamat datang ke Selamat datang ke tempat kami. Naomi sewa, tak sewa je. Oh, cerah lah. Scottish. Scorching hot. Masuk. Sisman. Itu kan. Tak. Sisman. Balau saya. Tak apa, Pak tolong tengah kasut dulu. Scorching hot betul lah. Scorching hot. Tolong. Okey. Orang tak tipu dah.
Sebagai Assalamualaikum. Oh, lawa. Oh, lawa. Kosong. Ambil betul. Ada gambar kecil. Apa ni? Dan apa Edina Azim pada Gambar kecil. Gambar kecil saya tak ada. yang ketiga tu. Zul. Tu. Oh. Yang orang macam tu. Oh, okey. Aku tak nak apa kat luar sebab mak tak pakai sedung. Main bulan. Okey lah. Tak okey lah. Oh, banyak burung ah. Burung apa tu? Tu apa ni? Apa nama? Flamingo. Bangau. Flamingo. Yang padi tu. Ha. Pucuk ni sedap ni. Ya, ambil gambar lah. Dia heran tengok lah sekitar tu. Telur apa? Telur sotong ke? Itu telur sotong ke? Telurnya lampam. Telur lampam. Lepas tu beli ikan bilis dengan apa nama? Bukan. Ikan berayam. Banyak ingredient. Kak, senyum sikit. Masuk YouTube kak kan? YouTube ni betul. Tak tipu ni. Kena nama saya Zulkifli Ismail. Alright, jumpa lagi insyaAllah. Tak nak mi dodol.